Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para trader semua yang aku hormati sekalian. So, dalam video ni tak tu pun aku cuba just nak share ilmu candlestick je. Aku akan ajar topik-topik by topik. Okay, aku akan ajar korang about candlestick confirmation lah. Apa benda putih kan. Aku akan ajar korang apa tu? Nak baca candlestick. Okay, aku akan ajar korang nak baca candlestick. Yang pertama, candlestick yang aku akan ajar korang adalah candlestick doji candle. Yang kedua, aku akan ajar korang marubozu candle. And then the third one is engulfing famous, engulfing marubozu candle, doji, lagi apa lagi yang sibuk kecoh-kecoh, doji, and then apa yang candlestick reversal candlestick continuation aku tak tahu. Candlestick reversal tu aku tahu, iaitu candlestick reversal lah. Nanti aku huraikan reversal punya candlestick tu apa. Dia ada dua, doji pula. Reversal dia ada shooting star dengan hammer. Betul. And the five apa lagi aku pada lupa lah. Yang kelima adalah marubozu candle. And then three white soldier tak guna. Sekejap aku tengah fikir. Tu sahaja kot aku nampak candlestick. Kalau korang ada lagi cadangan candlestick lain confirmation, korang letak je kat ruang komen. Nanti aku tunjuk ajar sebab aku dah lupa banyak. Ini je lah yang aku selalu pakai. So, yang kelima tak ada. So, ini sahaja candlestick yang aku akan tunjuk ajar dekat korang. So, let's go. Kita start dengan doji candlestick. Apa ni? Member minta duit pula. Okay. Kita start dengan doji dulu. Doji candlestick macam mana? Aku cari contoh. Okay, dah jumpa. Sekejap je, bila mata kau dah tajam, sekejap je korang boleh jumpa candlestick doji di mana-mana saja bila korang dah mata dah tajam. Doji. Faham tak yang aku bulatkan ni? Ke main angguk je? Before that, aku terangkan apa tu candlestick doji. Candlestick doji tu macam candlestick yang ni, candlestick yang ni. Okay, candlestick doji tu macam mana? Candlestick doji tu dia body kecil, shadow besar. Okay, shadow panjang lah. And then kita marking dia. Ini shadow kita marking. Okay, rectangle. Itu dia. Macam tu lah gayanya. Kalau macam ni, shadow panjang, body kecil, boleh consider as a doji, tapi tak clear. Saya takkan ambil. Ini dah okey. Ni bukan boleh cantik tapi tak clear. Yang lagi saya nampak dengan mata saya. Ni. Besar tau. Atas dia pendek tak apa. Janji bawah panjang. And then body mask kecil. Atas pendek tak apa. Body mask kecil, shadow panjang. Kalau atas panjang, bawah kecil pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, doji. Nampak? Ini dua-dua panjang. Shadow atas bawah panjang. Ini pun okay. Ngantuk lah siau. Shadow atas bawah panjang. Nampak? Ni okey. Ini okey. Cun cantik. Doji ni apa kegunaan dia? Dia bila kau macam ni, doji ni bila nak pakai doji, bila nak pakai candlestick doji, korang jangan kisahkan pasal warna dia. Warna merah atau biru jangan peduli. Tak kisah, jangan pedulilah. Just marking zone. Kalau market price CMP, contoh doji korang marking sini. And then korang pakai rectangle tu, korang marking lah. Marking sesaja. Marking SNR korang sesaja kan. Betul tak? Just marking SNR korang. And then CMP waktu tu current market price berada dekat bawah. CMP harga spread.
Ini spirit aku tunjuk. Spirit dekat bawah. So CMP berada di sini. Doji di bahagian atas. So menandakan yang doji ni kita kena sell gold. Sell gold. Yelah sell pair yang kita trade lah. So kita kena sell. Kalau CMP atas zone bawah buy pula. Apa ni? Kalau CMP atas farm, CMP pula atas zone dekat bawah buy lah. Ngantuk sangat ni. Itu saja. Simple je aku marking doji. Cara-cara marking doji very very simple. Just marking korang punya shadow sini. Then shadow ni. Just mark. And then kalau nak lebih jelas, pasanglah korang punya rectangle, kotak-kotak kesayangan, kotak-kotak idola, kotak-kotak accurate korang, kotak-kotak yang paling solid yang bagi korang. Ini je. Okay. Itu sahaja. Nak marking lagi boleh. Aku payung. Aku marking. Aku percaya belah atas aku. Percaya belah atas pula. Belah atas ni ada je. Tapi agak kecil. Aku akan ambil mungkin ni lah. Nampak? Sini ada doji. Doji candlestick. Okay. Doji candlestick nampak tak? Nampak yang aku marking tu? Doji candlestick breakout untuk sell. So korang nampak ataupun buat-buat tak nampak. Nampak? Doji sell pula. Nak aku terangkan lagi apa yang aku nampak. Sabar. Doji lagi. Nampak lagi. Doji lagi. Okay. Tarik je macam biasa. Tersilap je. Okay dah. Doji kan okay. So bila dah makin doji, makinlah korang punya rectangle macam biasa. Rectangle horizontal macam biasa. It is basic lah geng. Ia sangat-sangatlah basic bagi aku. Basic bagi aku tak tahu lah. Bagi korang macam mana kan. Aduh. Aku tak tahu lah korang macam mana. Tapi sekejap. Alang-alang tu kan. Nak tengok lah goal ada set up apa. Apa yang aku boleh masuk tengah malam ni pukul 1. Benar sangat lah. Aku sampai menguap. Tak benar-benar macam ni. Dah bodoh. Tengok okay. Okay, itu aku rasa sampai situ saja topik untuk kali ni. Pasal doji candlestick. And then next topik aku akan borak pasal Maru Bozo candle. Korang just keep watching aku punya channel. Okay, jangan lupa subscribe. Also, thank you support and bye-bye. Aku nak tidur jap. Bye-bye.